Selamat datang diucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan ke Hari Eksport Selangor tahun 2025. Untuk makluman, Hari Eksport Selangor 2025 ini merupakan edisi yang ketiga sejak ianya diperkenalkan pada tahun 2023 yang lalu. Matrik juga telah merangka pelbagai program pembangunan ekspor untuk menawarkan fasiliti ekspor bagi membantu syarikat-syarikat Malaysia mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka ke pasaran global. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, hari ini sama-sama kita sempurnakan majlis perasmian Hari Eksport Selangor 2025. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan dan diberikan manfaat yang terbaik untuk semua peserta. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini sesuai kepada siapa yang betul-betul berminat untuk ekspor. Peluang pasaran antarabangsa termasuk penggunaan e-dagang, data pasaran dan teknologi terkini. Exposure kepada macam mana nak ekspor barangan ke luar negara. Siapa kita, tindakan yang perlu kita ambil supaya kita dapat memastikan kita boleh ekspor secara betul lah, dengan laluan yang betul. Kita orang juga sedar yang pentingnya networking dengan agensi macam Matrik, PKNS dan juga pelbagai pihak bank untuk dapat guidance dan sokongan bila kita nak tembus dekat market overseas ni lah. Panel-panel yang datang pada kali ini semua bukan yang biasa-biasa punya lah. Semuanya dengan pengalaman-pengalaman yang cukup luas. So dengan ada pengalaman mereka, kita boleh lagi melancarkan kita punya urusan ekspor. Saya galakkan semua entrepreneur di Malaysia ni supaya mereka join event ni.